Kisah ngeri pergi camping. Korang pernah tak dengar pasal cerita sekumpulan budak yang pergi camping tapi ada benda yang jadi terlalu pelik sampai trauma seumur hidup? Ini cerita pasal seorang lelaki yang bernama Luke. Dulu dia jenis yang suka cari thrill, suka benda-benda pelik. Tapi lepas daripada malam tu terus berubah. Kisah ni jadi masa cuti musim panas, lebih kurang beberapa tahun lepas. Luke dengan 3 orang kawan dia, Lucy, Katie dan Maurice, plan nak pergi camping dalam hutan dekat kawasan luar bandar. Semua ni start sebab Lucy yang ajak. Tapi yang buat idea tu jadi lagi gila mestilah Luke. Dia punya cadangan memang tak masuk akal. Dia cakap, apa kata kita masuk hutan pukul 1 pagi, barulah feel adventure tu datang. Korang tahulah kan, kalau nak cerita pasal budak-budak remaja ni, asal bunyi mencabar je mesti semua on. Lucy pun setuju, Maurice dan Katie pun ikut je. So diorang pun siapkan semua barang, kemah, makanan ringan, torchlight, semua benda-benda camping tu lah. Tapi masa Luke dengan Lucy jalan masuk awal nak cari spot nak pasang kemah, masa itulah benda pelik mula jadi. Diorang tengah sembang, tiba-tiba ada bunyi ranting patah dari semak. Lucy pandang Luke. Dia cakap, kau dengar tak tu? Luke ni pula jenis berani tak kena tempat. Dia terus jenguk dan masa tu terus terpadam semangat berani dia. Depan mata dia ada seorang lelaki tua tengah makan bangkai rusa. Ya, betul, makan bangkai. Bukan macam pemburu yang tengah potong daging. Ini betul-betul makan macam haiwan. Daging reput, tulang rusuk rusa tu pun dah nampak. Lelaki tu tengah kunyah, darah meleleh, muka kotor berlumpur. Luke dan Lucy terus kaku. Tapi bila lelaki tu pandang je diorang, dia terus lari atas 4 kaki dan lenyap dalam hutan. Kau bayangkan, tengah gelap, sunyi, lepas tu benda tu lari macam haiwan. Siapa yang tak panik? Diorang pun terus cabut lari, jumpa Katie dengan Maurice dekat jalan masuk. Tapi bila cerita balik, 2 orang tu tak percaya langsung. Katanya mungkin orang gila ke apa ke kan. Tapi disebabkan semua degil, diorang tetap teruskan juga plan camping tu. Sampai satu kawasan yang agak lapang, diorang pun pasang kemah. Tempat tu memang creepy, dikelilingi dengan pokok besar, redup, sunyi, tak dengar langsung bunyi serangga. Tapi budak-budak ni semua rasa cool kononnya. Siap buka bir curi yang Maurice ambil daripada rumah bapak dia. Diorang ketawa, borak, minum sampai mabuk. Lepas tu semua masuk tidur. Luke dia tidur satu kemah dengan Maurice. Yang Lucy dan Katie tidur kemah lain. Lebih kurang pukul 3.15 pagi, Luke terjaga sebab dengar bunyi pelik dekat luar kemah. Macam ada benda jalan perlahan-lahan. Berat bunyi dia, macam tapak kaki manusia. Dia nak kejutkan Maurice, tapi tangan dia dah menggigil. Dia teringat balik muka lelaki yang makan bangkai tadi. Dia pun buka sikit zip kemah, just nak intai je. Dan masa tu, lelaki yang sama tengah berdiri depan kemah dia, pegang pisau lipat, pandangan yang tajam, tak bergerak langsung. Luke terus buka zip luas-luas, menjerit kuat dan tumbuk lelaki tu sekuat hati. Tapi sebab dia masih mabuk, lelaki tu sempat tangkap dan hiris tangan dia dengan pisau tu. Nasib baik Maurice terjaga, terus sepak lelaki tu kuat-kuat. Luke pun sambung tumbuk sampai lelaki tu pengsan. Katie dan Lucy ni menjerit, cuba call polis tapi tak ada signal. Akhirnya semua sepakat kemas beg, tinggalkan kemah dan terus lari keluar daripada hutan. Esoknya bila polis datang, diorang cuma jumpa 2 kemah, beberapa tin bir dan bangkai rusa yang sama, tetapi lelaki tu hilang entah ke mana. Polis cuba cari untuk beberapa hari tapi tak jumpa apa-apa. Tak ada cap jari, tak ada kesan darah manusia, tak ada jejak kaki pun. Macam benda tu bukan manusia. Sekarang ni Luke dah jarang cakap pasal kejadian tu. Tapi kalau kau tanya dia cuma gelak kecil je. Dah cakap, kalau Maurice tak bangun malam tu, aku takkan hidup nak cerita pasal benda ni. Dan kau tahu tak apa yang paling seram?
ada orang kampung pernah cakap masa tu, minggu yang sama, ada jumpa bangkai haiwan lain yang dah kena makan separuh. Siapa yang buat? Tak ada siapa yang tahu. Tapi aku cuma boleh cakap satu benda je. Dekat dalam hutan, bukan semua benda yang berjalan atas dua kaki tu manusia. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam ataupun cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga tekan button subscribe tu untuk video-video yang lebih menarik pada masa akan datang. Okay? Assalamualaikum.